Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang ke YouTube channel Bob PNG. Okay guys, so hari ni aku bersama dengan SYM Naga 155. Hari ni kita nak test ride tengok. Tapi hari ni dia kelainan sikit. Aku test ride malam lah, di waktu malam. Sebab cuaca di sini agak kurang sikit di waktu petang. Hujan selalu. So hari ni kita test waktu malam, dan kita boleh test sekali dia punya kecerahan lampu. Okey, jom kita bermula dengan handling. Okey, dengan handling untuk SYM Naga ni memang okey bagi aku, tak ada masalah. Aku suka dengan handling dia. Lepas tu dia punya seat pun sedap duduk, lebar. Cun lah untuk aku yang badan besar macam ni. Tapi yang paling best dia punya braking. Dia punya ABS memang mantap lah. Memang sedap bawa. Sebab apa? Depan belakang bagi aku dia punya braking lebih sedap lah daripada motor yang aku baru beli baru-baru ni. Okey, untuk keselesaan not bad. Dia lebih kurang macam kita bawa Honda Vario. Sebab kaki tengah-tengah ni dia tak ada penghadang lah. Macam NMAX dia ada tangki minyak di tengah-tengah kan. Yang ni dia kosong. Tapi yang better lebih pada Honda Vario ni yang syok, tempat letak kaki dia best sedikit. Sebab dia ada, kita boleh unjuk kaki ke depan. Dia ada tapak juga ke depan. Dia tak flat lah. Yang tu yang menarik dekat SYM Naga. Okey, so untuk side mirror pun semua memang cun, nampak jelas sangat. Okey, tengok dekat lampu low beam ni, memang cerah. Memang nampak cerah kat depan ni. Kuasa dia lebih cerah daripada motor yang aku beli baru ni. Nanti untuk lampu high beam kita try tengok kat tempat yang gelap sikit. Yang ni dia dah ada lampu kan, tapi low beam memang terang. Okey, untuk panel meter memang cerah. Memang nampak menarik lah. Untuk panel meter tu aku bawa SYM Naga ni, bila tengok panel meter tu macam kita naik motor kat Pecai. Nampak rancak style lah. Okay, kita nak turun jantai ni. Kita nak try sikit lah power dia, macam mana respon, ada best ke tak ada best. Okay, jom. Okay, so aku tak mau nak pulas laju-laju sangat. Just aku nak pelan-pelan, kayu pelan-pelan. Okay, let's go. Atas dia ada mari sikit. Atas dia ada mari. Atas dia ada mari. Okey, dekat sini untuk pick up bagi aku dia kurang sedikit. Sebab apa? Bila kita nak starting keluar, dia agak lembab. Dia tak boleh kita pulas ketul, dia tak mau keluar motor tu. Dia kena pelan-pelan ikut throttle. Baru dia main. Tapi ujung best. Atas ada mari. Okey, untuk kekurangan sikit kat SYM Naga ni, untuk pick up memang dia kurang lah. Dia kurang. Kita tak boleh pulas ketul. Macam kita nak potong kereta pun kuasa ada kurang juga. Tu problem dia untuk SYM Naga ni. Okey, kita nak try tengok ni. Corner jalan yang gelap, kita nak tengok dia punya high beam. Tu high beam. Alamak, tak nampak. Low beam. Bila buka high beam, bawah gelap. Kita lah atas, jam sikit. Low beam memang terang. Okey, apa tengok memang low beam. Okey, set kita tengok kat depan sikit. Kita nak try high beam. Okey, set kita buka high beam. Tu, no, dia telah straight tu weh. Bawah kosong. Tu, direct kena kat cermin. Macam ni kalau buka high beam lah cara macam ni. Low beam depan tak menyala. So kalau atas highway ke memang problem. Kita tak nampak depan kita, kecerahan lampu. Hanya kita lah kat depan. So kalau kita follow kereta kita follow di belakang kereta, confirm kena mencarut. So ni tak apalah jalan cerah. Kalau jalan gelap mesti masalah punya. Tu nampak boleh tengok high beam dia dalam macam mana. Lampu sangat terang.
Sangat terang, tapi masalah tu sajalah. So tolonglah SYM, kalau boleh bagilah menyala dua-dua sekali. Barulah cun, low beam menyala, high beam pun menyala dua-dua sekali. Baru berbaloi. Bawah pun, depan pun kita nampak, hujung pun kita nampak. So ni kata buka hujung, tak nampak apa, jam. Okay, jom kita try passing light tengok. Ni kalau kita main dari jauh, memang syok lah tengok. Kita main untuk jalan yang ada simpang, kereta nak keluar ke apa-apa ke, untuk nak high beam kat depan kereta yang tak mau nak enjak kiri ke, kita main dari kanan, kita pakai button passing light ni. Memang kena direct tak muka. Memang best lah. Okey, tu untuk lampu tadi settle dah. Okey, untuk suspension okey. Tak keras, tak lembut sangat, steady lah. Depan belakang cun, no complain. Aku naik sedap. Okey. So untuk lain tak ada apa yang aku cakap. Untuk SYM Naga ni, bawa handling semua cantik, semua cun nice. Yang problem dekat dia punya pick up kurang. Lepas tu untuk lampu pun kurang, sebab bila kita buka low beam masing, high beam masing, tu yang kurang sikit lah untuk SYM Naga ni. Let's go. Atas ada mari lah, betul cakap. Atas dia respon memang nice. Sedap. Okay guys, itulah penjelasan untuk SYM Naga 155. Bagi aku okay, not bad motor ni. Dengan harga pun okay, tak mahal sangat. Semua yang ada, semua okay, tak ada problem. Cuma kurang sikit dia punya power pick up, kurang. Untuk kecerahan lampu cerah, cuma bila buka lampu tinggi, problem kat situ saja. Sebab dia padam lampu bawah, keluar lampu tinggi saja. Itu saja yang kurang. Tapi untuk yang lain aku tak ada masalah. Bagi aku semua cun. Okay. So kalau yang berminat dengan SYM Naga ni, bolehlah walk in di Taikon Motor. Dan untuk penerangan lanjut untuk SYM Naga ni, boleh Roger dengan Mr. Aping, dengan Mr. Richard. Aku akan letak nombor phone dua-dua tu di description. Dan untuk jajan-jajan SYM Naga ataupun skuter-skuter yang lain, bolehlah tengok dekat description yang aku letakkan link untuk nak belilah. So guys, tekat ni saja untuk hari ini bersama SYM Naga 155. InsyaAllah kepada semua yang suka dengan video ni, yang berminat dengan video ni, bolehlah like dan share. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe di channel Bob PNG. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.